warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali saya Zaza. Kali ini Zaza bersama suami. Okey. Puasa di sini lagi di Venice. Kali ini Zaza minum air vanilla flavor yang sama dengan warna pakaian dan air extra juice. Flavor sama dengan pakaian Zaza. Putih ke abu-abu. Dan ada kosong ataupun extra juice. Selain itu, Zaza suka makan apa? Zaza suka makan mi sup soto. Soto dia lebih dan minta pada akak tu untuk letakkan sotonya lebih di dalam. Dia ada udang, dia ada sotong, tapi lebihnya sotongnya, nampak? Okey. Macam suami dia makan set ikan bawal. Suami makan set ikan bawal. Serta dia minum air radik dan air limau suap. Air suap tapi dia boleh limau dalam. Dia kreatif juga. Okey. Kita buka bazar Ramadan nanti. Sekejap sudah sementara 1, 2, 3. Nanti kita buat tambahan dulu dekat di sini. Kita dah call dengan toko kedai ni. Dah memang kawan. Jadi kita beritahu kat akak tu kita nak makan apa. Kemudian dia akan siapkan dan kemudian kita ada masa untuk berjalan di bazar Ramadan. Pastikan anda melihat sebelum ni ada Zaza ada letak tentang sewaktu kami jalan-jalan di bazar Ramadan. Okey. Selain kuih ni, kita ada juga beli air tebu, ada kuih sabah dan macam-macam lagi. Itu nanti kita makan sebelum kita nak menghabiskan makanan dulu. Dah rengat-rengat dah selepas solat, bolehlah kita menyambut selera lagi makanan lain pula. Okey, ini air vanilla flavor. Okey. Straw dia supaya senang makan chicken. Okey dah. Kami diam share dahulu. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube channel. Terima kasih kepada anda semua yang dah subscribe YouTube kami dah 1.38k lebih. Dah masuk kepada 1.39k. Alhamdulillah. Sekiranya anda melihat YouTube kami ada iklan, jangan langkah atau skip. Teruskan menonton. Terima kasih. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak nak selalu.